Tu dia geng, boleh tahan oh. Boleh tahan harga per trip dia. Oh. RM16 ada, RM19 ada, RM14 ada. RM3 ada, RM10 ada. Okey geng, video-video yang lepas saya ada share lah beberapa tips ataupun cara korang nak buat job dengan Maxim ni kan. So untuk video kali ni saya nak update balik. Sebelum ni saya dah ada buat video macam mana cara nak register sebagai pemandu Maxim tu. Tetapi yang tu video tak silap saya dalam 2019 kot saya buat. So mungkin ada yang kekurangan sikit pada video tu. Jadi untuk kali ni saya buat balik video macam mana cara-cara nak daftar sebagai pemandu Maxim. Jadi geng, sebelum korang nak daftar tu, pastikan korang standby 4 benda yang penting lah. Okey, yang ni penting untuk proses pendaftaran, iaitu kad pengenalan dan lesen kenderaan anda. Pastikan lesen kenderaan anda ini adalah lesen yang tidak expired lah. Kalau mati tu better korang pergi sambung dulu lesen tu. Okey. Yang kedua, korang perlu ada kos lah kenderaan. Sebab nanti masa nak daftar, korang perlu ambil gambar kenderaan yang korang nak guna nanti. Katakanlah korang lesen P, tak ada masalah, korang boleh register untuk lesen P. Okey geng, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana cara-cara untuk anda mendaftar sebagai pemandu Maxim. Yang pertama sekali, korang boleh masuk ke channel saya ni, Jazhar Studio ni. Okey, lepas tu korang carilah video-video yang saya cakap mengenai Maxim. Okey, sebagai contoh saya pergi kat video ini, korang klik saja video ini. Lepas tu korang akan tengok dekat bahagian description ni. Okey, ataupun dekat bahagian first comment ni saya ada letak link pendaftaran. So korang tengok kat sini ada saya ada beritahu daftar menjadi pemandu Maxim dengan mendapatkan bayaran cash sebagai gaji anda. So maknanya kalau customer bayar anda pada hari ini, so korang akan dapat gaji teruslah pada hari itu. So untuk daftar ni korang tekan saja link ni yang saya bagi ni. Okey, korang pastikan korang jangan silap. Okey, sebab dia ada dua link, satu link untuk jadi pengguna, satu link untuk jadi driver. Korang baca kat sini saya ada tulis untuk daftar menjadi pemandu. Korang klik sahaja link ini. Selepas korang klik, korang akan dibawa direct lah ke bahagian pendaftaran di bahagian website company. So bermaknanya kalau korang daftar dalam website ni, korang data korang akan terus dibawa kepada HQ untuk proses approve lah orang panggil. Okey, so pertama sekali korang klik saja bahagian negeri ataupun kawasan yang korang nak bekerja. Okey, kalau kat sini kita dapat lihat bahawa banyak negeri-negeri yang menawarkan servis perkhidmatan Maxim ni. Okey, dekat Miri ada, Batu Cave ada, Labuan ada, Ampang Jaya, Alor Star ada, Alor Gajah, Bintulu, Ceras, Cyberjaya, banyak ni. Okey, Kota Baru, Johor Baru, Keningau, okey, Kuala Berang. Okey, banyak negeri, seluruh negeri ada. So apa yang korang perlu buat adalah korang pilih saja negeri yang korang nak bekerja. Saya pilih Kuala Terengganu. Seterusnya korang letaklah nombor handphone anda. Pastikan nombor handphone ini adalah nombor yang aktif supaya apa-apa masalah nanti senang HQ nak hubungi anda. Dan customer juga boleh menghubungi anda dengan menggunakan nombor ini. So pastikan nombor yang korang guna itu adalah nombor yang aktif. Lepas tu korang dah siap ni, korang tekan saja seterusnya. Okey, selepas tu korang akan dihantar SMS nombor kod lah. Password 9908. Okey, korang dah dapat kan nombor tu kan. So korang masukkan sahaja nombor itu. Lepas tu korang akan dibawa ke bahagian untuk isi maklumat peribadi. So nama ni sebaiknya nama penuh lah. Okey, jom kita isi sahaja nombor maklumat peribadi kita ni. Lepas siap tu korang tekan saja seterusnya. Lepas tu korang pilihlah jenis, sila pilih jenis pendapatan anda. So korang pilihlah bahagian pengangkutan, tekan sahaja pilih. Lepas tu korang masukkan korang punya IC, tekan sahaja seterusnya. Lepas tu korang akan dibawa ke bahagian pengangkutan ni. Korang pilihlah kategori. Okey, kereta penumpang, maksudnya pemandu Maxim lah. Jenama. So
So pastikan kenderaan anda kenderaan anda ni adalah kenderaan yang berusia tak lebih lah daripada 10 tahun daripada tarikh anda beli tu. Pro 2 Azia, tahun pembuatan 20. Masukkan warna kenderaan anda, warna merah. Masukkan nombor pendaftaran kenderaan anda. So tekan seterusnya. Korang akan dapat notifikasi macam ni lah. Okey, pendaftaran telah lengkap. Kali ini telah menghantar SMS dan email mengandungi peraturan laman sedang kenderaan anda, iaitu ID dan password. So apa yang perlu korang buat seterusnya adalah korang perlu download software yang dia orang bagi ni lah. Tekan saja Play Store. Korang perlu download app ni lah, Taxi Driver. Tekan saja install. So kita tunggulah beberapa minit, tengok bergantung kepada korang punya kelajuan internet tu lah. Ok, so apabila dah siap download, korang tekan saja open. Dan korang perlu allow sahaja untuk aplikasi ini. So untuk login korang punya ID dan password ni, korang pergi tengok dekat SMS. Ok, sangat-sangat mudah geng. Please give taxi driver access to your location. So korang continue sahaja. Lepas tu korang allow sahaja while using the app. Please allow taxi. Ok, yang ni korang perlu allow lah, dia orang nak detect korang punya GPS tu. Sebabnya nanti sistem app ni dia akan detect korang melalui GPS lah. Ok, so kat sini dia akan bagi tutorial. Kalau korang nak tutorial, korang boleh tekan saja tutorial. Ok, so korang tekan tutorial, korang tengok sahaja tutorial ni. Ok, dia ada banyak lah yang korang boleh belajar kat sini, cara-cara nak guna ataupun buat job dengan Maxim ni. Ok, senang saja, dia ada banyak, korang boleh study sendiri kat sini tutorial ni. Ok, so yang ini kalau korang nak update korang punya nombor phone. Ok, korang nak cancel tak apa. Ok, bahagian ni, bahagian profile ni korang boleh lengkapkan lah korang punya gambar apa semua tu. Ok, korang tengok kat sini photo verification. Ok, di sini kalau korang ada PSV license, korang boleh letak gambar PSV. Tapi kalau tak ada masalah, korang tetap boleh ambil job macam biasa. Ok, ini untuk foto e-hailing punya insurans. Kalau ada, kalau tak ada, korang boleh skip dahulu. Ini untuk korang punya portrait foto lah. Ok, gambar korang. Ok, korang lekatkanlah bahagian ini. So setakat ini saja kot yang saya boleh tunjuk kepada anda. Yang untuk bahagian gambar ni saya takkan tunjuk lah kot, korang boleh buat sendiri lah. Ok, bermakna apabila korang dah sampai ke bahagian ni, bermakna pendaftaran korang dah berjaya. Korang boleh ambil job macam biasa. Dan kat sini korang boleh tengok lah, kalau ada job dia akan keluar kat sini. Untuk akan datang saya akan buat video lah macam mana nak menggunakan ataupun cara nak buat job dengan Maxim. So saya rasa setakat itu saja video perkongsian saya pada hari ini. Saya harap video ini membantu anda untuk buat job dengan Maxim. So saya harap video ni sangat membantu anda. Jika anda ada sebarang komen atau pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah. Ok, so kita jumpa lagi geng di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.